Ayah yang paling berjaya ialah ayah yang apabila dia mengambil buku amalannya dengan tangan kanannya, kesemua anak-anaknya mengambil buku amalan mereka dengan tangan mereka. Disitulah al-fawzul azim, kejayaan teragung bagi seorang ayah, ialah ketika mana memastikan anak-anaknya juga mengambil buku amalan dengan tangan kanan, dan anak-anaknya juga adalah ahli syurga. Kalau tak lulus setakat di dunia periksa, yang tu bukan penentu ahli syurga atau ahli neraka. Kalau ayah tak boleh nak bagi anak dia semua berjaya dapat gaji 8,000, 10,000, 12,000, itu bukan penentu untuk anak dia menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Kalau ayah tak mampu melahirkan seorang anak yang kacak, yang cerdik, yang segak, itu bukan penentu untuk anak itu menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Tetapi kejayaan seorang ayah yang paling besar, yang paling berharga, ialah apabila dia dapat berpegang tangan, membawa ke semua anak-anaknya masuk ke dalam syurga bersama-sama dengannya. Antara tanggungjawab yang paling besar dalam hidup seorang ayah ialah memastikan anak-anaknya hidup di atas muka bumi dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, dengan cara beragama dengan agama Islam, dengan cara dan jalan yang Allah nak, bukan yang manusia nak.